perhatian Yang Berhormat Sementa, Kota Damansara, minta penjelasan. Nak mohon tadi penjelasan pasal isu yang saya bawa berkenaan dengan tikus yang berkeliaran. Terima kasih Kota Damansara. Sebenarnya isu tikus ini iaitu kalau ada tikus bermakna ada kekotoran, dan kalau ada kekotoran bermakna sampah, dan kalau sampah bermakna pihak PBT lah yang harus melaksanakan pembersihan. Jadi setelah dijangkiti oleh kencing tikus, masuk hospital, barulah kesihatan masuk. Jadi saya mungkin pihak PBT lah yang akan membuat pembasmian terhadap tikus ini. Terima kasih. Ya, Kota Damansara. Nak tambah sedikit. Adakah mungkin ada program seperti yang telah dijalankan, iaitu melepaskan nyamuk tokso dari nyamuk gajah kan di tempat Kampung Sri Aman, Puchong contohnya, untuk nak membiakkan nyamuk tersebut. Mungkin boleh buat cara yang sama untuk tikus ni, buat pembiakan di satu tempat supaya dia tidak membiak ke tempat lain. Sementa, sila jawab. Terima kasih. Baiklah, jam sudah menunjukkan pukul 6 petang. Kita sambung perbahasan ataupun penjelasan mengenai isu tikus esok pagi.